Assalamualaikum. Tuan-tuan, terdapat pelbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka bersyukurlah. Kadang-kadang dalam hidup kita ini boleh merubah sekelip mata dengan kehendaknya. Maka mohonlah agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita. Saya kongsikan satu doa. Doa ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganmu daripada kehilangan nikmatmu, perubahan kesejahteraan yang engkau kurniakan, daripada kedatangan seksamu secara tiba-tiba, serta daripada segala kemurkaanmu. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan mengamalkan doa ini Allah Subhanahu wa taala sentiasa meridai dan melindungi kita sepanjang kehidupan di dunia ini maupun di akhirat sana. Jangan lupa, jom sama-sama kita amalkan.